Daerah Mukah di Sarawak merupakan kawasan yang terkenal dengan aktiviti laut, yang mana kaum ataupun masyarakat di sini, masyarakat Melanau, aktif dalam aktiviti perikanan, yang mana hasilnya sama ada udang galah dari sungai ataupun udang hasil daripada di laut. Namun kami akan bersama dengan penduduk dari sebuah kampung di pesisir sungai ini untuk mencari udang di darat. Namanya di sini ialah Mang. Yang paling utamanya lah konifah. Biasanya dalam hutan lah. Dia tak mahu tanah yang pasir lah. Dia betul-betul liat tu. Kalau airnya tak tinggi, so dia tak mau naik. Memang dia ada dalam lubang, tapi kalau tak ada air naik, dia bawah saja. Dia tak timbul. Cara menangkap memang hanya menjerat saja. Bukan, banyak cara dia. Yang ini yang tradisional lah, yang dulu-dulu tu kan. Tradisional menjerat. Menjerat. Macam saya ni guna cara moden lah, pakai pukat. Di sebelah sini, di kawasan darat pun ada terdapat mang. Kalau ada melihat timbunan tanah yang timbul seperti ni, busut ni, inilah sarang mang. Isi dia manis dan tak berbau macam hangit. Orang ni tidak berbau. Lagipun masak pun senang. Rebus dia. Rebus, buat cicah, makan. Itu memang orang banyak minat dengan mang ni. Tapi mang ni kadang-kadang ada orang jual, kadang-kadang tidak jual. Itulah orang cari-cari. Sebab tidak mudah dapat nak cari mang.